لساني يفقه قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan baginya untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, pegawai surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi kuliah maghrib dengan menggunakan kitab Tafsir Jalalain, Juz'u Amma, juzuk yang ke-30, juzuk yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membaca pada ayat ataupun pada surah yang seterusnya, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para alim ulama, dan tak lupa juga kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita buka kitab Tafsir Jalalain, Juz'u Amma. InsyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat yang keberapa malam ni? 147 ya. Ke surat 147. InsyaAllah malam ni kita akan membaca surah At-Tariq. Surah At-Tariq daripada ayat 11 hinggalah ke ayat 17. Okay, ikut saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir rajm. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pada awalnya kita telah pun membaca surah Fatihah, kemudian diikuti dengan surah At-Tariq daripada ayat 11 hinggalah ke ayat 17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, meredai, merahmati kita semua dan ditempatkan kita semua di kalangan orang-orang yang soleh di dalam syurganya insya-Allah. Dengan sebab kita membaca kalamullah pada malam ini. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita dah masuk pada makra', ya. Makra' tu perenggan, ya. Perenggan yang ketiga. Makra' yang ketiga, perenggan yang ketiga dalam surah At-Tariq yang disusun oleh ulama tafsir Asy-Syaikh Jalalain. Jadi pada malam ni Asy-Syaikh Jalalain menyusun daripada ayat 11 hinggalah ke ayat 17. Makra' yang ketiga ini juga merupakan perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir dalam surah At-Tariq. Jadi surah At-Tariq, tuan-tuan, ada 17 ayat. Dan ulama tafsir Asy-Syaikh Jalalain membahagikan kepada 3 perenggan dalam surah At-Tariq. Pada bulan yang lepas, bulan yang lalu kita dah baca daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 4. Kemudian bersambung daripada ayat 5 hinggalah ke ayat 10. Perenggan yang kedua. Malam ni perenggan yang terakhir daripada ayat 11 hinggalah ke ayat 17. Jadi ayat yang kita baca pada malam ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengulangi beberapa kali, berulang kali di dalam setiap surah. Mana-mana surah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang bukti kekuasaannya. Setelah mana menceritakan tentang Tariq tu, tuan-tuan, kita murajaah balik. Apa dia Tariq ni? Yang mendatang. Maksud sebenar Tariq ni jalan. Kalau kita pergi dekat negara Arab, tuan-tuan, Tariq Piramli, contoh. Jalan Piramli, macam kita lah. Jalan Haji Tahir, contoh. Jalan Ustaz Syukur, ada lorong-lorong tu. Bila ada taman, ada jalan-jalan. Tu panggil Tariq. Bila sebut pasal jalan ni, benda yang bergerak, jalan. Kereta itu berjalan, bergerak juga. Motor itu berjalan, bergerak juga. Berpusing, tayarnya berpusing. Manusia itu berjalan dengan kakinya. Ini disebut benda yang berjalan ini satu benda yang mendatang. Tariq. Kita murajaah balik, baru kita nampak ayat yang kita baca pada malam ni. Kita ulang kaji sedikit. Apa dia benda yang mendatang Allah Ta'ala sebut? Tariq itu An-Najmus Saqib yang kita dah baca. Bintang ayat ketiga dalam surah Tariq. Bintang yang menembusi, yang meluncur laju, iaitu komet. Bahasa saintisnya komet. Tahi bintang, laju. Itu dia tuan-tuan, Tariq. Benda yang mendatang, yang meluncur laju, yang bergeraknya dengan pantas kelajuan. Beruntunglah
Bagi orang yang dapat melihat, saya secara jujur, sepanjang hidup saya ni, secara jujur, saya tak pernah tengok, melainkan dalam YouTube, dalam TV. Dongak juga tengok kadang tengah malam, pukul 2, pukul 3 kalau terjaga pagi tu. 2, 3 pagi tu. Keluar rumah tengok bulan mengambang tu biasalah. Komik tak pernah nampak. Dalam TV biasalah. Dokumentari kan. Kalau tengok nak type tengok kat YouTube mungkin keluar kan. Dia meluncur laju, pantas. Sehingga pakar astronomi kan. Pakar kaji bintang ini, saintis-saintis ini menggunakan teleskop. Susah tak sebut. Teropong tu lah. Nak tengok kelajuannya, dekat mana jatuhnya, sampai macam tu sekali. Jadi kita mengaji ni tuan-tuan, jangan sampai tahap kita melihat perkara itu di atas sehingga kita memujanya. Melakukan perkara syirik. Itu dia tuan-tuan, poinnya. Melakukan perkara khurafat. Ada ke? Ada. Sampai ke zaman kita ni ada lagi. Tengok je, berapa kelajuan dia? 4, 5, 6 kelajuan. Dia boleh ambil nombor ni. Kelajuan bintang tadi, KM dia, ambil nombor KM dia tu, buat pergi tikam nombor. Macam tu pula. Allah. Jangan tuan-tuan buat begitu. Kena pula apa yang Ustaz sebut ni, kena. Kita dah teruja dengan perkara tu, dengan nombor itu. Biasanya orang main judi lah tu kita sebut kan. Judi itu dia rasa gembira bila kena. Main lagi, kena lagi. Sampai dia dah terlalu leka. Semua harta yang dia ada melalui judi itu. Apa maksud dia tuan-tuan? Haram. Makan dia, pakaian dia, kenderaan dia. Allah. Dia dah terleka dengan benda tu. Ada tuan-tuan? Dia kata kalau dia main memang menang. Kalau naik genting memang menang. Tempat judi lah kan, atas. Boleh kita nak bersesial, memang ada tempat. Kata apa? Tempat hiburan, indoor, outdoor tu kan. Bawa anak-anak tu. Tapi kat sana kita sedia maklum tempat judi juga. Kesalah saya juga. Sebab saya ada sekali tuan-tuan saja jalan. Nak try masuk tempat mesin tu. Saja nak tengok. Jalan kawasan tu. Ada tempat-tempat dia. Dia tulis itu dilarang umat Islam, orang Islam pun umat Islam. Orang di situlah orang Islam dilarang memasuki tempat ini. Saja test masuk. Ada pegawai polis jaga tuan. Wallahualam polis bantuan ke. Tapi ada polis lah yang menjaga. Cik, orang Islam kan? Tak boleh cik. Saja nak tengok kan. Bagus lah. Tak boleh. Tapi tak tahulah kalau ada yang lepas masuk. Itu yang peringkat biasa je, yang main tening. Tak tahu lah kan. Sekarang bak kata syarif, cerita syarif kan. Sekarang mana ada dah judi kedai. Judi apa sekarang? Online kata. Sekarang judi online. Ting. Okay, baik tuan-tuan. Itu dah kita zaman sekarang teknologi. Dulu mungkin melihat benda tu, tapi ada berlaku tak sampai sekarang ni lagi? Dengan zaman AI, kecanggihan kan? Berlaku tuan-tuan. Ceritanya berlaku. Ada aduan. Melakukan perkara khurafat, tengok keadaan-keadaan. Jadi Allah Ta'ala mengulangi. Allah Ta'ala sebut, tengok langit itu, Allah Ta'ala bersumpah. Yang kita baca malam. Dia bersifat langit itu ada raj. Raja'ah ni kembali. Apa nak kita nak masukkan kat sini? Di situ dijelaskan juga. Sifat langit itu mengeluarkan air hujan. Daripada perkataan rajim ain ni maksud dia rujuk. Tu sebab tuan-tuan di pejabat agama ada unit nikah cerai rujuk, NCR. Dah nikah, elok nikah, cerai pula. Lepas tu rujuk apa dia? Kembali balik. Tak ada masalah. Yang masalah kalau talak 3 lah. Tuan-tuan sedia maklum. Hati-hati dengan talak. Kalau talak 1 boleh rujuk balik. Talak 2 boleh lagi. Kalau talak 3 ni dah
peringkat. Orang kata apa, dia perlu ada proses yang lain pula. Jadi tuan-tuan, perkataan ni nampak, roja'ah ni, rujuk. Jadi peranan langit tuan-tuan mengeluarkan air hujan tu berulang kali. Tak ada orang kata statis, setempat je. Tambah kita ni di Malaysia alhamdulillah kebiasaan dengan hujan, musim hujan kita. Ada setengah benua-benua Eropah, benua tempat lain, kalau tuan-tuan tengok garisan tu, kalau susah tu nak sebut kalau siwa tu, kalau kita ngaji tu dulu, geografi tu lah, kan. Dia ada 4 musim, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Satu lagi musim apa? Siapa tahu? Bunga. Dia tak sebut musim hujan. Mana ada? Kat negara Arab sama juga. Kita musim hujan. Musim sejuk ada tak kita? Mana ada? Sejuk sebab hujan lah. Dia sejuk, musim sejuk dia lain macam tu kan. Tak sama kalau kita disejukkan di dalam freezer tu. Lagi sejuk tu kan. Kena pakai sarung tangan. Saya merasa duduk negara sejuk, Mesir. Datang musim sejuk dia, habis tak boleh keluar rumah. Kalau tuan-tuan tanya musim panas, musim sejuk, mana seronok lagi? Ada orang nak main salji lah. Nak duduk sejuk je. Jawapan saya, wallahualam kalau orang lain. Musim panas ni saya suka. Ini cerita cuaca tuan-tuan. Peranan langit tu, cuaca di langit. Apa lagi? Allah Ta'ala sebut, inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar. Wakhtilaf, bersilih ganti, al-lail, malam dan juga siang. Itu peranan, bertukar-tukar. Bukanlah kita katakan di sana, bulan itu yang tersirat. Perkara khurafatnya, amalan kaum kafir jahiliah, menyembah matahari, memuja bulan. Bulan ini ada kekuatannya. Akhirnya Allah Ta'ala hilangkan. Bila muncul apa? Bila muncul siang, tak nampak dah bulan. Ada tak waktu siang ada bulan? Ada kan sebenarnya. Wasan tak? Tapi tak nampak sangat. Sebab kekuatan cahaya matahari itu. Dan disebut, matahari inilah Tuhan. Hilang pula bila malam. Ada tak sebenarnya? Sebenarnya ada. Cuma bumi itu, wallahualam, pergerakan. Buktinya tuan-tuan, kita malam kat sini. Sekarang pukul 8. Di Mekah, pukul apa sekarang? Cepat 5 jam ke lewat 5 jam? Lewat 5 jam kan? Pukul apa? 5 petang. Ada setengah masjid, surau, dia ada waktu Mekah. Sebab apa? Masjid surau dia bubuh waktu Mekah, ataupun ada TV. Dah habis orang solat lah. Contohnya, waktu siang, waktu duha kan, orang dah pergi kerja, kadang orang datang masjid, nampak apa? Rakaman kat Kaabah kan? Ataupun live. Ataupun TV Al-Hijrah. Waktu solat di sana. Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang ada gambar Kaabah. Kenapa? Memberi motivate kepada kita, motivasi, memberi semangat kepada kita yang belum pergi ni lagi. Minta maaf. Saya rasa ada yang belum sampai. Dalam hadis kursi, tuan-tuan, siapa yang ada kemampuan tapi tak pergi, dia dalam hadis kursi saya baca baru ni dalam kuliah Muslimat tak silap. Ada kemampuan tak pergi, maka Allah Ta'ala akan melaknat kehidupan dia. Dia ada kemampuan, ada kesihatan dia okey, duit ringgit okey. Paling kurang buat umrah. Allah Ta'ala sebut umrah dalam Quran. Wal umrata lillah. Mengerjakan umrah kerana Allah Ta'ala. Itu saya nak sebut tadi pasal masa tu. Jadi ini bila sebut langit ni semuanya, peranan ni berkaitan dengan masa tu, pergerakan. Jadi sudah sampai masanya, biasa kita sebut musim apa? Sekarang ni musim ke-7 kan? Ke-7 ke ke-7? Dah sebut tu kan? Tengkujuh. Tengkujuh. Musim hujan. Mula memain peranan, berulang-ulang. Nampak? Tak ada sekejap, tak ada.
berhenti terlalu lama, berulang. Itulah peranan Allah Ta'ala sebut. Bukanlah bulan itu yang mengeluarkan hujan, matahari, nampak tak? Langit. Itulah punca rezeki, kekuasaan Allah SWT menjadikan air hujan tu rezeki yang utama. Tuan, kita dah baca dah ayat sebelum ni. Allah Ta'ala suruh renung, tengok penciptaan makanan. Mana datang makanan kita ni? Daripada air hujan. Betul. Kalau tak turun, apa yang akan berlaku? Kemarau berpanjangan. Kebun kita pun tak keluar hasil tanaman pun habis sebab kepanasan yang melampau. Dan Al-An'am, Allah Ta'ala sebut Al-An'am, binatang ternakan. Lautan menjadi kering, sungai menjadi kering. Allahu Akbar. Habis ya? Tak ada punca makanan kita. Alhamdulillah. Setakat ni masih lagi. Alhamdulillah. Allah Ta'ala turunkan hujan yang menyuburkan kebun-kebun kita, tanaman kita. Itu sebab tuan-tuan, antara doa mustajab bila turun hujan, jangan merungut. Allah hujan turun, habislah lecak, habislah kotor kereta. Dia merungut. Ya Allah, apa ni bagi hujan tu? Ya Allah, aku nak kenduri ni. Esok habis lecak, orang nak datang macam mana? Ni orang tak datang ni sebab hujan. Ada orang cakap itu. Patutnya hujan turun, alhamdulillah. Mengangkat tangan berdoa. Itu antara doa mustajab bila hujan turun. Kita ingat doa mustajab ni depan Kaabah je. Dekat bawah apa? Pancu Ayub. Dekat belah, ialah di Masjidil Haram je. Kita ingat doa mustajab. Betul, memang betul. Pahala digandakan kita duduk sana. Itu sebab kita berebut nak pergi sana. Kita berebut nak duduk depan pintu Kaabah tu, nak berdoa. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kita duduk di negara kita ada waktu-waktu mustajab. Doa-doa mustajab. Antaranya apa dia? Bila hari Jumaat. Antara dua khutbah. Bila imam tu selesai khutbah pertama, imam tu duduk, angkat tangan tuan-tuan ya. Time tu doa mustajab. Ni ada yang malih, bukan malih lah, tidur. Khutbah kedua dah dia bangun. Dengar Pak Imam bangun balik. Tadi Pak Imam duduk. Tu doa saja. Apa lagi? Sebelum bagi salam, sujud yang terakhir kita. Sebelum kita tahiyat akhir kita. Tu tuan-tuan, doa-doa mustajab. Okey, baik. Ni sebut pasal Quran turun, hujan turun. Kemudian apa dia? Allah Ta'ala sebut bumi. Bumi pun berperanan. Merekah. Merekah. Bila mana hujan turun, peranan bumi pun merekah, menghasilkan, mengeluarkan hasil tumbuh-tumbuhan. Mengeluarkan hasil rezeki buat kita semua. Allahu Akbar. Saya cerita dulu kan tuan-tuan kan. Orang yang ada sawit merapai, tahu merapai? Bukan cok sawit lah. Siapa ada sawit tahu lah. Merapai, ambil biji-biji sawit tu, bubuh dalam baldi. Naik motor trailer bawa sawit ataupun bawa baldi yang bubuh biji sawit tu lah. Orang panggil merapai, ambil. Jatuh satu biji. Tergolek. Hujan turun. Tuan-tuan tengok saya cerita ni. Hujan turun. Merekah tanah tu. Biji tu masuk dalam. Tanpa kita tengok yang biji tu masuk, tanpa kita semai, tanpa kita tak ambil tahu pun, dia naik anak benih. Betul? Elok naik. Orang panggil apa? Sawit apa tu? Yang lain ada kawan. 2 ekor, 3 ekor, tak kisahlah. 4 ekor, ada kawan, ada geng kan. Susunan sawit tu. Yang ni satu sawit dia je naik. Pernah tengok? Banyak belah-belah Sungai Balai pada Sungai Manik. Orang panggil apa? Sawit tunggal. Kita tak meroning, tahu meroning. Potong tu lah tepi tu kan. Orang sawit juga. Kadang-kadang pergilah juga turun kan. Tahulah sikit meroningnya, mengecuk. Merapai kutip. Kadang panggil anak kutip ni. Satu baldi ni boleh dapat berapa ni? Pergi orang panggil apa?
Pergi rem. Bukan penyanyi rem. pergi timbang lah rem. Kan. Anak ni bawa darjah 3, darjah 1. Dah suruh lah kutip. Bawa. Dapat lah dalam RM50, RM30. Seronok dia. Ayah nak pergi. Seronok. Saya ingat nak ajar dia susah. Rupanya seronok bukan duit. Seronok pula dia bukan duit. Ui, banyak ayah. Tak apa saya kutip. Baru kutip biji. Cerita tadi tuan-tuan. Cerita tadi tenggelam. Anak-anak pun ni tanpa jaga elok. Naik pokok tunggai satu. Tak ada kawan ni. Elok keluar buah pula. Keluar buah pula orang curi pula. Dia tak ada kawan. Okay, baik tuan-tuan. Nampak tu? Peranan bumi tu. Sadaq. Nak beritahu kepada kita. Nak menyedarkan kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Luasnya rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah. Saya teringat ada orang besar beritahu saya. Sebutnya orang kaya lah. Dia cakap. Kita ni. Tahu orang sebut tuan-tuan. Kita sendirilah. Kita sebut. Kalau saya cakap ni takut. Tuan-tuan marah. Tapi macam fikir betul juga. Kadang kita orang Melayu lah kan. Kadang tak rebut peluang yang luas Allah Ta'ala bagi ni. Tanah. Minta orang sebut. Bila sebut pasal tanah. Tuan-tuan faham lah. Berapa ramai yang dah rebut tanah. Tuan-tuan kita fikir sendiri. Diipuh sendiri. Berapa banyak tinggal lagi tanah. Minta maaf kalau sebut ni. Takut kita melenting. Kita rasa, betul ke Ustaz? Boleh cek. Macam ni, Teluk Intan sendiri. Itu ada, kita bincang. Saya tak nak sebut mana, tapi dekat sini lah. Kita nak buat nak diri Jumaat lah. Sama pegawai takbir agama apa semua. Tak lepas juga tuan-tuan. Sebab, dah tak ada dah ruang tanah tu untuk majlis agama. Ataupun untuk kita. Senang faham. Di Teluk Intan ni pun. Apa lagi nak sebut? Di lautan yang Allah Ta'ala bagi. Buat rezeki. Saya cerita dulu. Dia bermula buat pinjaman. Nak buat bot. Kita cerita sedap lah macam saya cakap ni. Tapi nak buat susah. Tapi tak susah mana pun. Tapi kalau kita tahu rezeki Allah Ta'ala bagi luas ni. Kat bumi ni. Tadi cerita langit. Ni cerita sungai lautan. Dia buat pinjaman 5,000 buat bot. Dia ambil seberapa hasil yang ada di dalam sungai ataupun laut. Apa-apa sahaja lah jenis ikan tuan dia ambil kat lautan. Akhirnya dah berapa bot dah dia ada. Tuan-tuan tengok, minta orang sebut. Jeti-jeti di kawasan negeri kita sendiri. Berapa ramai. Tuan-tuan tengok. Jeti Hutan Melintang. Jeti Pangkor. Cuba kira. Melainkan saya sebut. Kelantan. Kelantan mungkin ramai orang kita. Terengganu. Mungkin. Tapi tengok tempat lain pula. Perak sendiri. Ada, tak nafikan. Tapi berapa ramai? Pergi Kuala Kurau. Tuan-tuan tengok. Jeti-jeti ni. Abang Datuk. Boleh faham? Saya tak nak cerita ni. Saya berlapik lagi. Berlapik. Banyak hasil. Tuan-tuan tu. Bawa balik tu. Sekali bawa balik kan. Berapa banyak. Berapa tan apa semua. Berapa timbang. Berapa lori bawa. Jadi tuan-tuan. Ni ada orang besar beritahu pada saya. Dia cakap. Cuba renung. Kita tak ambil peluang. Patutnya ada setengah kawan kita tuan-tuan. Dia suka ambil peluang apa dia? Pelaburan hartanah. Tapi tak ramai. Berapa ramai saja yang orang kita rebut peluang ni. Untuk orang kata apa, pelaburan hartanah. Kadang kita kata cukuplah apa yang ada. Boleh faham? Cukuplah yang ada ruang di rumah kita ni. Bersyukurlah. Betul, tapi ya Allah Ta'ala sebut ni. Agar kita, bila mana kita ada tu, maknanya apa? Oh, inilah kekuatan umat Islam. Boleh faham? Inilah kekuatan ekonomi umat Islam. Nampak? Mana kekuatan ekonomi umat Islam? Tak ada. Berapa ekor je ada. Minta maaf tuan-tuan sebut. Nak sebut. Tuan-tuan boleh tengok. Kalau tengok, Allah Akbar. Tu belah mana? Sungai Samak sana. Siapa yang monopoli? Tuan-tuan boleh tengok. Abu Felda belah sana. Sawit belah sana. Allah.
kekuatan kita, akhirnya tu yang sukar sikit. Jadi kita kena sama-sama, orang kata apa, rebut peluang ni. Jangan mudah kita, apa yang kita ada tu, itu penting. Bersebut pasal ni, apa yang ada di bumi ni, tanah lah terutamanya. Orang lama kita, tok-tok kita, kan? Dia sangat, orang kata apa, menjaga benda ni. Jika boleh apa dia, tuan-tuan, jangan sampai kita tergadai ataupun jual. Ni yang kata sampai tahap, kita orang sebut, bergaduh adik-beradik. Sebab apa? Kecewa dengan sikap, contoh. Sikap Along. Memanglah nama dia, ayah dia bagi pada dia. Tapi dia kecewa, sepatutnya pertahankan. Inilah yang ada pun. Kenapa Along buat macam tu? Adik-beradik jadi kecewa. Ini berlaku kan? Inilah isu, antara isu di Jabat Tanah ataupun isu di Mahkamah Syariah. Bab faraid dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan, ni nak cerita. Allah Ta'ala sebut, bukan kita buat sebaliknya, buat sebarangan. Kita buat pemujaan dekat sungai ada. Kan orang panggil apa? Malam Safar. Pernah dengar tak? Dulu kat Kunci Ayo kan? Kunci Ayo kat mana? Yang Jabatan MACD tu. Kat Kampung Bel. Betul? Tahu tu Kampung Bel kan? Betul? Sebelum kita nak pergi Tanjung Keramat. Sebelum nak ke Langkap tu, simpang kanan Langkap. Simpang kiri pergi Tanjung Keramat. Lalu jabatan. Dulu ada buat. Mandi bulan Safar lah. Buat perkara-perkara khurafat. Kata air ni luar biasa. Muja air. Kalau ni betul. Bukan saja di tempat kita. Di Mesir. Lembah Nil. Sampai puja kata. Betul air tu. Kita sebut apa? Air tu. Kualiti air tu baik. Maksudnya boleh minum macam tu. Tak adalah sampai tahap setara dengan Zam-Zam. Macam tu. Air ni setara dengan Zam-Zam. Sebenarnya Zam-Zam lagi hebat. Dan bukanlah sampai tahap air tu kita mandi sampai kita menyembah pada air tu. Mandi sungai. Memuja. Ini sungai Nil. Kalau siapa pergi Mesir, pergi tempat ni, lawatan ke tempat ni, sungai ni. Ada setengah ni sampai puja. Kita bukan sampai tahap macam tu. Mandi air tu, puja air tu pula. Ini air luar biasa. Tak, siapa yang jadikan air ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Mana datang air sungai ni? Air hujan tadi. Okey, baik tuan-tuan. Dan Allah Taala sebut, inilah apa yang disebut dalam Quran. Innahu laqaulun fas, ayat ke-13. Kata-kata yang memutuskan apa yang disebut dalam surah Tariq ini, cerita-cerita agar kita apa? Berbalik-balik dengan Al-Quran. Balik dengan Quran. Jangan kita ikut mantra-mantra, kata-kata, orang kata apa? Kata-kata ahli sihir, mantra sebut. Tuan-tuan, kadang ada ayat Quran dirojakkan. Ni ada aduan. Sampai tunjuk. Dia tulis dekat kertas macam tu lah. Ataupun komputer, dia eliminate kan. Ada telapak tangan lah, ada mata lah. Ni cerita betul. Bawa pergi pejabat kamu. Ustaz, ni apa ni? Ni lah tak betul ni. Dan mana dapat ni? Ada orang cerita ada sekian, tempat sekian. Buat pemujaan. Sampai ke zaman kecanggihan kita ni, ada lagi. Baca benda-benda. Dia bergabung kan. Itu sebab tuan-tuan, orang yang menggunakan ayat suci Quran ni, tuan-tuan kena tengok latar belakang. Minta maaf sebut. Yang nak berubat tu pun, tengok latar belakang. Dia ada pengajian agama tak? Dia betul tak perubatan dia daripada mana? Salah silah tu. Kena tengok tuan. Jangan kata, ini tempat ni memang mujarab. Dengar dia baca Quran. Takut dia ada baca yang lain. Dia seru yang lain. Satu saya nak kongsi tuan. Kalau tuan-tuan pergi ada kemenyan, tak payah. Ada minta telur lah, minta makanan itu ini, tak perlu. Takut kita termasuk dalam golongan khurafat itu juga. Perkara-perkara syirik yang menyekutukan Allah. Dosa yang tidak diampun. Ahli-ahli sihir ni. Ini ada kaitan kita baca. Jadi memang betul tuan-tuan. Kalau kita baca betul ayat Quran, insya-Allah. Baca, buka, minum, kita nak minum kan, buka ni. Dalam Quran sebut, selalu kita baca mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum.
Alhamdulillah. Kemudian baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Kemudian baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. 3 kali deguk. Jangan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik buat kita. Jika kita demam, sakit dan sebagainya, amat mudah. Alhamdulillah, ayat Quran lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah je tu. 3 kali deguk. Ini disebut di sana amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alim ulama. Dan boleh juga kita selawat syifa, baca. Dan baca ayat-ayat Quran, ayat apa lagi? 3 kul. Atau amalan. Ayat apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat kursi. Ayat kursi. Nampak tuan? Ini baca ayat kursi. Dia tiup-tiup dekat kemenyan apa semua. Dia sapu minyak kat kepala kambing. Kalau kambing dah potong. Ingat dia nak buat kari kepala kambing ke, minta maaf. Ataupun tuan pernah makan nasi biryani kepala kambing? Saya pernah makan. Lagi sedap nasi kepala unta. Kan ambil. Sedap kan. Orang talam. Apa tu, unta dulu orang talam. Tu tak apalah nak makan. Ini Allah, dia buat pemujaan pula. Betul. Ni kita sebut apa dia? Kalamullah ni hebat tuan-tuan. Jangan tinggal yang kita baca ni. Al-Quran jangan tinggal sehari, paling kurang tuan, paling malas muka. Paling rajin satu hari 1 juzuk. Cara dia macam mana nak buat? Kalau nak buat sekali 1 juzuk susah. Cuba amalkan mulai malam ni. Lepas isyak 2 helai, lepas subuh 2 helai, lepas zuhur 2 helai, lepas asar 2 helai. Dah berapa helai dah? Berapa helai dah? Saya kira tadi boleh isyak 8 helai dah kan? Lepas maghrib 2 helai. Berapa helai dah? 10 helai. 1 juzuk 10 helai. Sehari tuan-tuan dapat 1 juzuk. Tapi susah kan? Kita lebih suka berWhatsApp, lebih suka berFacebook, saya lah lebih suka berTikTok. Allah nak baca 2 helai ni, Allah tu Allah Ta'ala uji, berat. Tambah pula kita nak lepas isyak ni nak istiqamah surah Mulk. Kata Syekh Ali Gum'ah, mufti Mesir, hidup lagi, Syekh Ali Gum'ah merujuk kepada hadis, siapa yang mengamalkan surah Mulk sebelum tidur, lepas isyak tu dia balik rumah ke apa, sebelum dia tidur dijauhkan daripada seksaan alam barzakh. Allah. Nampak kan? Diselamatkan daripada seksaan alam barzakh. Okey, baik tuan-tuan, ini cerita kelebihan Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Quran ini bukanlah perkara main-main dan batil. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat Quran? Sebab apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa shifa. Dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan buka surah Al-Isra. Dan diturunkan Al-Quran itu sebagai apa? Penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa shifa. Dan bukanlah perkara-perkara yang batil. Dalam Al-Quran juga sebut wa qul ja'al haq. Sambung. Wa zahaqal batil. Innal batilaka nazahu. Wa qul ja'al haq. Dan katakanlah wahai Muhammad, ja'al haq, datangkanlah kebenaran. Ja tu datangkan kebenaran. Kebenaran apa yang kita nak datangkan ni? Yang nak menjadi hujah, yang nak menjadi panduan buat kita, pegangan buat kita, dinding buat kita, iaitu Al-Quran. Jaga ni. Wa zahaqal batil. Wa zahaqat, terhapuslah kebatilan. Gangguan orang nak santau, orang nak ni cerita ni. Surah Tarik ni ada kumpulan yang ahli sihir yang cuba nak mengganggu gugat, nak melemahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang ada pada baginda apa dia? Khuluqul Quran. Paling kuat bukan ahli sihir, bukan jin dah. Paling kuat nak ganggu Rasulullah. Sebab Rasulullah ada Al-Quran. Mukjizat ni turun kat kita pula kan. Mana ada umat yang nabi-nabi yang lain dapat? Tak dapat. Cuba tuan-tuan beritahu. Tongkat Nabi Musa
Dapat pada umat dia. Siapa? Siapa yang dapat? Siapa nama? Tak ada. Apa lagi kelebihan-kelebihan Nabi-Nabi yang lain? Nabi apa? Sulaiman, the king of Sulaiman. Cincinnya, kekuatan cincinnya dapat menunduk jin, orang kata apa, makhluk Allah yang lain. Allah Ta'ala bagi mukjizat, nama mukjizat, kekuatan yang luar biasa. Ada dapat pada umat dia. Siapa nama? Tak ada. Jadi alhamdulillah, Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran, mukjizat yang teragung. Tu iblis pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal Quran dalam kehidupan seharian. Paling malas sehari, jangan. Kalau rasa tertinggal tu rasa ralat betul. Kena ada rasa macam tu. Dulu kita sebut apa dia? Covid dulu, kita tutup masjid, tutup surau. Sampai ada yang sanggup panjat surau. Sanggup yang menceroboh surau sebab pekeliling Jabatan Agama kata tak boleh datang waktu Covid, kita nak jaga, nak bagi adil semua. Lepas tu kita buka sikit untuk imam. Mula-mula kita tutup kan. Tapi ada juga ceroboh. Pasal apa dia ceroboh? Pasal apa dia pecah masuk? Tuan-tuan, nak pergi juga semayang. Saya masa tu dah jadi polis apa tak tahu lah. Sekat orang semayang. Segan lah juga. Baik pakai topi pun. Dah macam ni lah pula. Yahudi lah pula tak bagi orang semayang. Pergi buat pemantauan. Ada juga kan. Slipper letak dalam. Tutup lampu. Macam mana saya tahu benda? Saya pergi tempat tu. Sebab ahli Korea yang buat aduan. Yang tak puas hati tak boleh pergi tu. Tak aci lah. Mereka semayang masuk. Bawa slipper. Ni cerita zaman Covid tu lah. Sejarah hitam kita tu lah. Tutup lampu. Kenapa jadi itu tuan? Sebab mereka ralat. Seorang pakcik dia, tak boleh Ustaz, saya tak boleh sembahyang kat rumah. Saya nak jemaah juga di masjid. Saya pegang pakcik, tak boleh pakcik. Kena adil pakcik. Tak boleh pakcik seorang, orang lain macam mana nak datang? Dia ralat. Begitu juga Quran tuan. Ini kita seronok datang jemaah Quran. Macam mana kita dengan Quran? Ada rasa ralat tak tinggal? Kena ada rasa tuan. Allah hari ni tak baca ni. Baru malam ni dalam sebulan baru ikut kuliah tak cukup baca. Baca Quran. Baca Quran tafsir. Jangan macam tu tuan. Ni ada kelas Quran surau. Macam di Taman Pelangi saya ada kelas tajwid Quran. Waktu malam macam ni, sampai maghrib. Bukannya ada kuliah tajwid khas. Waktu kita isikan juga kuliah Quran. Maknanya jemaah baca. Tempat saya ada. Yang mengajar tu pun guru Quran. Layak lah. Memang layak dia guru Quran lantikan Majlis Agama Islam. Dia mengajar pula baca Quran dengan tajwid sekali. Sebaiknya begitu tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Kerana apa? Mereka semua kafir ni sentiasa merancang. Nampak tu? Yakiduna kaida. Merencana perancangan. Perkataan ni Allah Ta'ala ulang, nampak? Ayat 16 Allah Ta'ala ulang lagi. Wa akidu kaidah. Perkataan kaidah, perancangan. Dan dalam surah Ali Imran, tentang buka juzuk ketiga. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah pun merancang, nampak? Wa makaru, mereka merancang. Wa makarallah, Allah Ta'ala merancang. Ni, kita nak sebut apa dia? Perancangan kumpulan-kumpulan jahat ni sehingga kini. Untuk apa? Menokok, nambah, memalsukan ayat Al-Quran. Memusnahkan Al-Quran. Menidakkan orang-orang yang membaca Quran. Orang-orang yang mengamal Al-Quran. Daripada zaman Rasulullah hingga kepada kita. Tetapi Allah Ta'ala mempunyai perancangan menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu dzikr wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala juga mempunyai perancangan kepada golongan-golongan ahli sihir. Golongan-golongan kita sebut apa dia? Yang melakukan perkara khurafat ni. Yang kerja dia nak merosakkan orang, menyantau orang, melemahkan orang. Saya cerita tuan-tuan, minta maaf, bukan saja cerita Datuk Ustaz Kazim. Kan dia keluarkan filem tu kan. Ada berlaku beberapa ustaz lagi yang kena. Tu saya pun
kena ada kekuatan ayat Quran, pelindung. Kena hati-hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa bismillah saya baca tadi? 5 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah. 5 bismillah. Ada yang kata 6, ada kata 7. Tak ada masalah. Jadi pelindung kita kena yakin dengan Al-Quran. Tapi dah baca dah. Ustaz dah baca dah. Datuk Kazim sendiri, Al-Hafiz. Kena juga dengan izin Allah. Kena santau dengan izin Allah. Ada seorang hamba Allah ini, dia tak pergi semayang pun, tak jemaah. Dia tak ikut kuliah pun. Tambah pula lagi baca Quran. Dan dia ni jahat. Orang tak suka dia. Jumpalah ahli sihir. Nak santau dia. Jumpa ahli sihir. Kita santau ni. Orang jahat ni. Suka ganggu. Buat rosak barang orang. Jadi dia tak ada peninding apa. Mudahlah kalau nak kena dengan dia. Tahu tak? Quran pun tak baca. Masjid pun dia tak pergi. Tapi tak kena-kena. Sebab apa tuan? Dengan kuasa Allah. Ni kita mengaji ni. Kenapa ustaz ni kena? Ada ustaz kena sampai kurus. Sampai tak boleh bergerak. Ada. Saya jumpa. Ustaz bercakap, lantang, ceramah. Kenapa tak ada dah ustaz ni? Terbari. Badan dulu. Kata apa? Ada isi lah. Orang cengkung. Cek-cek. Ada orang buat. Ustaz. Ni cerita ustaz, bukan cerita orang biasa. Ustaz, bukan ustaz. Ahli tarikat ke? Ustaz apa Quran? Di sini mengajar kepada kita kuasa Allah Subhanahu. Bila mana Allah kata tak kena lah, buatlah macam mana pun. Tu kata qada dan qadar. Ni perancangan Allah. Nampak? Kadang kita kata, saya kadang ada benda, kadang qada ni ada benda kita tak boleh terima. Ni fitrah kita. Saya ada benda, dia ni dah cekap dah apa semua. Macam mana boleh kena? Kadang saya terfikir, macam mana boleh? Kenapa di situ? Kadang kita bersoal. Tapi fikir balik, ya Allah, aku mohon taubat padamu. Kita macam, kita persoalkan. Faham kan? Kadang kena ke ahli keluarga, kena terima. Dan kita kena buat apa? Dalam kita redha itu, kita kena ikhtiar. Kena usaha cari jalan penyelesaian. Jangan duduk diam. Ni, minta pada Allah banyak bantuan. Dan kita ikhtiar juga yang lain. Kerana Allah Ta'ala ada perancangan dia. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala biarkan. Kadang-kadang kan kita sebut penyakit yang datang, siapa-siapa pun kena. Tak semestinya orang alim. Siapa-siapa yang kena, apa dia? Kita belajar daripada apa? Penyakit tu menghapuskan dosa kita. Dan kita kenal apa dia juga yang kena kat kita tu. Kita kenal juga kita ni mungkin banyak dosa dengan penyakit itu tadi. Kita nak mendekatkan diri. Tu. Sebelum ni kurang kita. Mungkin kita ni ada menyentuh perasaan orang pun. Muhasabah dengan penyakit. Okay, baik tuan, last sekali. Oleh itu, tangguhkan, berikanlah tempoh kepada orang kafir. Tangguhkan dan berikanlah tempoh kepada mereka. Sedikit. Tak apa. Tangguhkan. Nanti. Seperti yang mana isu Palestin. Kita usaha dengan sumuk Fatila dan sebagainya. Sehingga ada orang pula, minta maaf. Ada orang yang kurang senang ni kata, ya Allah dah tahu, kena stop, kena sekat, barang-barang tu dah kena ambil. Ada juga pemikiran macam tu tuan. Allah ada. Tapi tak banyak lah. Kita usaha ni, kata usaha ni. Ni kita baca ni. Tak apa, kena macam tu pun kita buat lagi. Tak apa, kita buat lagi. Sabar. Kepada rakyat-rakyat Palestin, sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala datang kemenangan. Yakin. Yakin dengan kunut nazilah. Tu dia tuan-tuan. Ni kita persoalkan pula. Mana ni nak datang, nak tolong ni, tak sampai ni. Dan mereka yang ada di sana dah tak kisah. Kami bersedia. Dan kami bersedia untuk mati syahid. Sama ada kami tak dapat makan, kebuluran dan sebagainya. Walaupun tak mati dalam berperang,
Kami orang kata apa? Didera dengan tidak diberikan makan. Jadi di situ ada apa? Kekuatan. Sebab apa? Kekuatan di mana, tuan-tuan? Sabar dengan ujian Allah SWT. Ni susah, tuan-tuan. Sesuatu tempat nak terima keadaan ini. Allah Ta'ala kata, tangguh dulu, sabar dulu. InsyaAllah akan datang kemenangan. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengaji surah Tariq ini, mengajarkan kepada kita agar sentiasa bergantung harap pada Allah. The first Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Letakkan Allah di atas kita, sentiasa di depan. Apa sahaja yang berlaku. Dan berimannya kita dengan qada dan qadar. Bukan beriman dengan keluar biasaan seseorang. Luar biasa ni. Kita kena percaya ni, kita kena ikut ni. Kita kena tunduk ni. Bukan. Ni kita mengaji surah Tariq ni. Mengajarkan kepada kita, bukan kita menyembah, bukan kita turut, bukan kita bergantung dengan manusia dan juga makhluk Allah yang lain. Kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ke atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada menyentuh mana-mana pihak, saya mohon ribuan kemaafan. Minta nasihat daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah. Minta teguran, minta bimbingan. Minta tunjuk ajar daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah. Nampak saya di luar sana buat benda tak elok, buat perkara tak baik, tuan-tuan tegurlah saya, nasihatilah saya. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Kita bantu satu sama lain. Kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang ilmu agamamu ya Allah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sirah, ilmu mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Seterusnya kami mengamalkan segala kebaikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kami, memberi syafaat kepada kami, termasuk di dalam kumpulannya, termasuk di dalam kelompoknya, sekaligus mendapat syurga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.